Sebutkan rukun wuduk. Ada niat basuh muka. Basuh kepala. Mana Cik tengok buku? Saya tengok buku ni sebab saya beli masa promosi raikan Aidiladha. Diskaun sehingga 30% sebab saya ada kad SMO. Jom saya tunjuk. Salah satu cawangan SMO Bookstore. Siapa dah kita dekat outlet SMO Kubekian. Ni dah. Promosi untuk Aidiladha. Nama dia promosi raikan Aidiladha. Bukan buku ni je awak. Ada buku agama. Buku agama terpilih. Ada Al-Quran. Awak tengoklah harga dia. So buku ni 20 naya je. Murah. Banyak lagi buku agamanya. Ni. Ni lah buku saya pergi tu. 29 ya, 25 sen je. Untuk buku sekolah rendah terpilih pula, kita ada set UPKK. So ni, Pak Ya 40 sen. Awak boleh beli belakang semua subjek. Sebab so ni Pak Ya 40 sen je. 2, 3, 4, 5 ni. Ni subjek. Oh tu, nota padat 13,5. Untuk sekolah menengah, so ni kita ada model pelangi. Keluaran pelangi. Modul galus 7 ya 70 sen. Jadi marilah masa loan ni ada promosi raikan Aidiladha. Kalau awak tak mari loan ni terlepas, rugilah 7 ya ni. Adik-adik SPM tak payah pusing lah. Ni ada buku SPM terpilih 20% diskaun. Minat novel, kita ada juga ni diskaun untuk novel. Kita ada novel seram dengan novel fiction. Diskaun sehingga 30%. Tengoklah ni. Banyak ni, banyak pilihan. Kita susun siap-siap dah. Siap awak ambil je. Okeylah buku saja. Mestilah alat tulis pun kita bagi promosi. Ni anak-anak ambil pendidikan seni. So ni 3 ya 30 sen je. Semua warna kita bagi. Faber-Castell ada, Stabilo ada, Luna ada. Siapa-siapa pensel warna dia kecil ni je. Kenalah tukar baru. Ni, mari SMO Bookstore ada promosi lah ni. Boleh pelbagai saiz. Besar ke, kecil ke boleh. Tukarlah. Jangan guna hak kecil-kecil tu lah. Bawa. Meh tukar ni. Tapi kat si awak promosi raikan Aidiladha ni meta je. 21 Mei sampai 14 Jun 2020 ni. Item terpilih dapat diskaun sehingga 30% kalau awak ada kad SMO. Jadi mari ramai-ramai. Kalau terlepas kat rugilah. Mari ramai-ramai SMO Bookstore. Bye.